orang hantar bantuan beras ni siap salah pejabat. Nak hantar kat pejabat penyelaras, terhantar dekat pejabat adun. Kalaulah orang yang hantar bantuan ni pun boleh salah tempat, bayangkanlah rakyat-rakyat yang nak pergi minta bantuan ni tak tahu nak pergi mana. Kalau kita miripkan adun lantikan ni bersama dengan penyelaras DUN yang sedia ada sekarang, bermaksud mereka juga akan mendapat peruntukan sama dengan adun-adun yang lain. Lebih teruk daripada itu, sekarang adun-adun pembangkang walaupun dapat peruntukan sama dengan penyelaras, bantuan-bantuan yang disalurkan kepada kawasan-kawasan adun pembangkang tak sampai kepada adun, sampai semua kepada penyelaras. Saya ingat ada satu cerita yang orang hantar bantuan beras ni siap salah pejabat. Nak hantar kat pejabat penyelaras, terhantar dekat pejabat adun. Kalaulah orang yang hantar bantuan ni pun boleh salah tempat, bayangkanlah rakyat-rakyat yang nak pergi minta bantuan ni tak tahu nak pergi mana. Nak minta cop borang anak sekolah. Nak minta cop borang nak nikah, nak kahwin, nak buat pendaftaran perkahwinan dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang lebih menambah birokrasi di Johor dan menyusahkan rakyat. Kita minta kerajaan pertimbangkan semula langkah-langkah ini. Itu saja, terima kasih.